Bulan 1. Dah habis 1 botol. 1,5 botol lah. Selama saya makan 1,5 botol dah ni, saya makan daripada bulan 1, Alhamdulillah. Bersyukur sangat. Bila kita makan vitamin ni, habis. Tak ada. Tinggal manis di luar ni, manis di dalam tu adalah hati kita. Tak payah insulin lagi lah. Tapi jangan insulin tu berhentikan dengan drum sekali, tak. Pelan-pelan. 2 hari sekali, 3 hari sekali, jangan hari-hari. Selepas saya makan vitamin ni, saya semayang dah boleh tegak. Dulu walaupun saya berdiri, kita angkat usali mesti berdiri kan. Tapi kena mengongkok, nak menahan sakit pinggang lah, sakit apa. Tapi macam mana? Tak, saya boleh tegak. Alhamdulillah. Sebelum makan ni, saya nak angkat usali tu, berdiri tu, saya tak boleh berdiri tegak. Sakit tulang punggung ni. Dan badan kita pun rasa macam mana, tak selesa Jadi dia mengongkok, Allahu Akbar kan, macam tu kan. Tapi bila kita dah makan vitamin Allah, sekarang ni saya dah boleh tegak, saya boleh Allahu Akbar dan saya boleh macam biasa. Yang banyak terasa sangat, malam kita tidur. Kan biasa orang kena macam mana, kebas dengan cucuk-cucuk. Kaki kita cucuk. Sekarang cucuk dah tak ada. Kebas tu ada sesekali. Cucuk dah tak ada. Habis dah tak ada. 10 tahun lebih. Saya dah kena ni kan hampir 20 tahun. Kencing manis saya ni hampir 20 tahun. Dah tak nak dah. Kalau boleh pil-pil ni, Ajar dah tak makan. Ajar makan kapsul vitamin ni saja. Vitaminnya ni lah. Bila dah makan ni lah, yang merasakan diri Mak Jah rasa pinggang dah tak ada rasa sakit. Berjalan dalam rumah pun okey, selesa. Anak badan insya-Allah alhamdulillah. Bagi Mak Jah perkara macam tu penting. Daripada segi kita dah kena 20 tahun kan. Nak baik takkanlah 2 hari dah nak baik. Kita kena habiskan 1 botol tu dan yakinkan 1 botol ke kedua botol. Bila itu kurang baru kita boleh tahu. Tapi kalau nak buat jam tu separuh orang, dia makan sikit dah habis dah sebotol dah. Tapi tak ada pun nampaknya ni. No. Kau tak konsisten betul-betul. Kau dah konsisten betul-betul. Kalau kau jaga diri kau konsisten betul-betul, kau kesini je. Kau jaga vitamin kau.